Pada pagi ini, kami didatangi oleh pihak berkuasa Pegawai Veterina Negeri Selangor, Encik Kushairi bersama Encik Aizat. Kedatangan mereka disambut oleh penyelaras program Ibadah Korban Encik Zulkifli bin Ijo. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk memastikan permit penyembelihan diperolehi. Menurut Encik Kushairi, setiap kali penyembelihan mesti ada permit sembelih untuk mengetahui berapa ekor haiwan disembelih, dan sekiranya ada penyakit, pihak veterina boleh mengenal pasti di mana kandang haiwan itu datang dan mengambil tindakan awal. Di samping itu, mereka akan memberi teguran dari segi kebersihan seperti menggunakan lapik plastik ketika melapar. Prosedur ini mesti dipatuhi untuk memastikan kebajikan haiwan terjaga dan kualiti daging korban terjamin. Pengerusi Surau Taman Air Manis, Tuan Haji Azali mengucapkan terima kasih di atas kedatangan Pegawai Veterina Negeri Selangor Encik Kushairi dan Encik Aizat. Menurut Tuan Haji Azali, pihak pengurusan Surau Taman Air Manis akan memperbaiki setiap teguran di masa akan datang.